Assalamualaikum. Kisah kali ni berkenaan pasal puja nombor ekor. Cerita ni dikongsikan oleh Pakcik Jalil yang berasal daripada Melaka. Kejadian ni berlaku pada tahun 2001. Dan juga cerita ni bukanlah Pakcik Jalil yang alami. Akan tetapi kawannya iaitu Yus. Setiap perkongsian ada mistiknya. Pada tahun berikut, yang mana Pakcik Jalil ni masih lagi muda dan masih lagi tak kahwin. Dia ni ketika waktu tu menjadi seorang pemandu lori. Pakcik Jalil dan juga kawannya iaitu si Yus, mereka berdua ni selalulah berbincang cai nombor. Macam Pakcik Jalil ni dia tak kerap sangat beli nombor ekor. Kalau si Yus hari-hari dia beli. Dan Yus ni juga dia suka simpan nombor yang tak pernah naik. Kalau hak nombor dah pernah naik tu, dia akan buang. Kononnya kata si Pakcik Jalil, nombor yang tak pernah naik tu dia nak cai balik semula. Satu hari, Pakcik Jalil dan juga si Yus ni pergi ke kedai makan. Mereka lepak waktu tu tengah hari. Masa duk tengah lepak, dalam duk tengah bersembang sambil makan, tiba-tiba ada lagi seorang kawan kepada si Yus, iaitu dikenali sebagai Halim. Alang-alang si Halim ni nak makan juga. Yang si Pakcik Jalil ni ajaklah sekali Halim ni makan sekali, duduk satu meja. Masa duduk satu meja, mula-mula mereka sembang biasa dulu. Halim ni bagi cadangan, "Yus, nak ikut aku tak pergi buat nombor?" Yang si Yus ni dia tanyalah dekat mana. Lepas tu Pakcik Jalil ni tanyalah dekat si Halim, "Jadi ke kalau pergi buat tu?" Halim ni pun dia kata balik dekat si Pakcik Jalil, "Ada member aku buat tu hari, berjaya dia dapat, nombor dia naik." Lepas tu Yus ni pula dia rasa berminat, dia tanyalah dekat mana nak buat. Jadi yang si Halim ni pun dia cerita balik, "Kalau hang nak buat, nanti kita pergi sama-sama." Halim ni tanya pula dekat Pakcik Jalil, "Ni Jalil, hang tak mau ikut ke?" Kata si Pakcik Jalil, "Tak apalah, hampa dua pergi lah, aku tak minat lah benda-benda macam ni." Dalam cerita ni, hanya si Yus dan juga si Halim saja pergi buat pemujaan untuk dapatkan nombor. Itu pun dekat sebulan lebih barulah si Halim ni kontak si Yus. Yus ni ajaklah si Halim, "Jom kita pergi lepak kedai mana-mana dulu. Senang sikit kita nak bincang apa benda nak kena bawa." Mereka set time. Lepas tu mereka berjumpa lah dekat kedai makan. Yalah, sebab Yus dengan Halim ni dah kenal lama, senang lah mereka nak buat discuss. Bila mereka ni sampai dekat kedai makan, jadi yang si Yus ni pun tanya balik, "Macam mana ni?" Dalam apa yang diterangkan oleh si Halim, bahawasanya kena bawa colok, kena bawa kemian dan juga dia punya dupa. Lepas tu kena juga bawa satu piring. Macam si Yus ni, dia tak banyak tanya dah untuk apa dia punya kemian tu, lepas tu colok tu untuk apa, lepas tu pula piring tersebut tu untuk apa. Dia tak tanya langsung. Senang kata mudah, apa hang buat aku ikut je. Itulah dalam pemikiran si Yus. Lepas tu kata si Halim, kalau kita nak buat benda ni, lebih elok malam Jumaat. Halim ni dia banyak tau pengalaman cara nak buat menurun nombor. Maka sebab itulah dia ajak si Yus, "Aku bawa hang pergi satu tempat. Masa kita nak buat nanti, hang jangan pula lari." Kata si Yus, "Tak ada kalau benda tu boleh bagi aku untung, apa salahnya?" Bila tiba hari mereka nak pergi tu, bukanlah di negeri Melaka, tapi mereka nak pergi buat menurun nombor tu, kena pergi dekat negeri Johor. Mereka bertolak lah sampai ke Johor. Masa tu mereka berdua ni naik kereta. Mereka ni pun berhenti dekat salah satu kawasan bersebelahan dengan bahu jalan. Lepas tu mereka ni pun masuklah sampai ke dalam hutan tu. Rupa-rupanya yang si Halim ni bawa satu tempat, kawasan tu kubur lama. Sebab apa? Dekat atas batu nisan kubur tersebut tu dibuat daripada batu sungai. Kubur tu dia hanya ada satu saja. Jadi yang si Halim ni dia buat lingkaran. Lepas tu si Halim ni bagi tahu lah dekat si Yus, "Nanti bila kita sama-sama baca mantra ni, kalau boleh apa-apa pun terjadi, jangan keluar daripada lingkaran ni." Yus ni pun nangguklah kepala. Lepas tu dua-dua ni masuklah dalam lingkaran dekat kawasan kubur tersebut tu. Bila dah masuk dalam lingkaran tu, jadi yang si Halim ni dia bakar colok, lepas tu dia bakar dupa kemian, letak dekat atas kubur tu. Lepas tu
piring tu dia letak pula dekat bersebelahan kemian. Jadi Halim ni buat keluar jarum. Halim ni dia cucuk lah dekat bahagian jari dia. Dia keluarkan darah dia tu, letak dekat atas piring. Lepas tu jarum yang dekat tangan Halim tu bagi pula dekat si Yus. Yus cucuk jari hang, keluar setitik darah pun jadi lah. Letak dekat atas piring. Yus pun buat benda yang sama. Bila buat benda yang sama, lepas tu yang si Halim ni tanya dekat si Yus, "Anda sedia ke ni Yus?" Jadi yang si Yus ni pun dia angguk kepala. Jadi mereka ni pun masing-masing dah ada kertas mantra tu. Mereka mulalah baca. Dekat 20 minit jugalah barulah ada tanda-tanda. Apakah tanda dia tu? Masa mereka duduk tengah khusyuk baca mantra tersebut tu, dekat bahagian luar lingkaran daripada kubur tersebut tu, ada satu kemunculan. Rupa dia macam manusia, tapi berpakaian seperti pendekar. Ketinggian pendekar tersebut tu 2 kali ganda daripada manusia. Pendekar tu dia lengkap lah dengan tengkolok lah, dengan pakaian macam pakaian pendekar lama dulu. Bila kehadiran makhluk tersebut tu, yang si Yus ni perasan. Lepas tu pula barulah si Halim ni pun perasan. Mereka dua-dua ni terus membisu bila apa yang mereka lihat di depan mata mereka. Jadi makhluk yang seperti pendekar tu tanya dekat mereka berdua ni, "Hampa mai sini nak apa?" Lepas tu yang si Halim ni lah bersuara dekat makhluk tu, "Tok, kalau boleh nak nombor pak angka." Benda tu tanya balik dekat mereka berdua ni, "Kalau aku bagi kat hampa dua ni nombor, abuan aku mana?" Lepas tu si Halim ni pun tunjuklah dekat atas kubur tu kan ada piring. Dekat atas piring tu kan ada 2 titik darah. Jadi yang si Halim ni dia tunjuk dekat makhluk tu, "Ni habuan tu." Makhluk yang tinggi besar tu senyum je dekat mereka berdua ni. Lepas tu pula makhluk tu dia unduk ke belakang tau. Tapi cara dia unduk tu seperti macam orang tengah terkapung. Dan akhirnya makhluk tu hilang di dalam kepekatan malam. Bila makhluk tersebut tu dah belah daripada pandangan mereka berdua ni tengoklah dekat piring tersebut tu. Rupa-rupanya atas piring tu lah nombor 4 angka. Dan mereka berdua ni pun dah dapat apa benda yang mereka inginkan. Mereka ni pun baliklah sampai ke Melaka. Dalam perjalanan tu sebenarnya yang si Yus ni dah menggeletak dah. Tapi Halim ni cuba bagi semangat dekat si Yus. "Yus, apa benda yang hang nampak tadi tu, hang tak payah duk layan lah, tak payah duk ingat sangat. Yang penting ni besok ni pi beli nombor ni." Bila dengar Halim ni bagi semangat, jadi yang si Yus ni pun dia lupakan pasal makhluk tu. Dia fikir apa pula dekat situ, "Aku rasa tak lama dah ni boleh kaya ni. Aku ingat besok aku nak bubuh pasang 100 lah satu nombor ni." Dia fikir macam tu. Dan keesokan hari si Yus dan juga si Halim ni belilah nombor tu. Rupa-rupanya nombor tu naik. Yus ni bila dapat duit dia terus berhenti kerja. Jadi antara persahabatan Pakcik Jalil dan juga si Yus ni terputus lah. Bukan mereka ni tak berkawan langsung, kawan. Cuma ialah sebab macam Pakcik Jalil dia bekerja di company yang sama, macam yang si Yus tak tahu dah pergi mana selepas dia kaya. Selang 8 bulan kemudian, yang si Pakcik Jalil ni bertemulah dengan si Halim. Tapi keadaan tubuh si Halim ni berubah dengan drastik. Pasal apa? Dulu Halim ni badan dia berisi, tapi bila Pakcik Jalil jumpa dengan si Halim ni, kurus kering. Sampaikan si Pakcik Jalil ni tak kenal dengan si Halim. Sebab Pakcik Jalil boleh bertemu dengan si Halim ni, masa tu Pakcik Jalil makan dekat kedai mamak. Kebetulan Halim ni pun nampak si Pakcik Jalil. Halim ni tegur lah, "Hang Jalil kan?" Lepas tu bila Pakcik Jalil ni tengok si Halim ni, "Hang siapa?" Halim ni pun dia bagi tahu lah, "Ni akulah Halim lah, kawan Yus." Pakcik Jalil terkejut bila dengar kata dia tu Halim. Jadi yang si Pakcik Jalil ni pun ajaklah duduk sekali, makan sekali. Rupa-rupanya yang si Halim ni baru habis berubat. Bila mereka ni makan, lepas tu bersembang lah. Sebab Pakcik Jalil tanya dekat si Halim, "Ni Yus mana, lama aku tak nampak." Rupa-rupanya yang si Yus ni dah meninggal dunia.
Lepas tu Pakcik Jalil ni jadi tak puas hati. Pakcik Jalil ni tanya dekat si Halim, "Lah, dia sakit apa masa dia meninggal itu?" Masa tu riak wajah si Halim ni rasa macam sedih lah terhadap si Yus. Halim ni pun tiba-tiba dia bersuara. Dia kata dekat si Pakcik Jalil, "Lil, apa benda yang terjadi dekat aku dan juga si Yus ni silap kami jugalah." Si Pakcik Jalil ni jadi lagi heran apa yang nak dimaksudkan oleh si Halim ni. Pakcik Jalil ni pun dia cuba korek rahsia lebih mendalam. Rupa-rupanya setelah depa menikmati kekayaan yang depa dapat daripada 4 angka nombor tersebut tu, depa dan berseronok 2 bulan je. Lepas tu depa berdua ni tiap-tiap hari bermimpi bertemu dengan pendekar yang tinggi dia tu 2 kali ganda daripada manusia. Tiap-tiap hari benda tu tuntut dekat depa, iaitu darah dan luka. Masa depa titik darah dekat atas piring dulu tu, luka tu tak pernah sembuh, makin teruk. Masa tu si Halim ditunjuk lagi bekas luka dah dekat si Pakcik Jalil. Macam si Halim, dia selamat lah pasal apa dia jumpa dengan orang berubat. Macam si Yus, dia tak sempat. Kalau si Halim kurus kering, Yus pun kurus kering juga. Tapi kekayaan depa tu pun, jujurlah kata si Pakcik Jalil, semua tu tak bertahan lama. Macam si Yus meninggal dunia. Macam si Halim pula, lepas dia dah beli segala-galanya apa yang diinginkan, tapi ketagihan dia nak beli 4 angka nombor tu masih tak berhenti-berhenti. Sampailah satu hari, lepas apa yang dia dah alami, lepas dia pun dah baik daripada penyakit misteri tersebut tu, pergi masuk pondok belajar untuk memperbaiki lagi diri dia. Okey, ni nasihat daripada Pakcik Jalil sendiri. Kalau boleh jangan terlibatlah main nombor ekor ke apa ke, janganlah. Tak kisahlah apa jenis judi pun jangan terlibatlah. Tak kaya mana pun, kata si Pakcik Jalil. Okey, yang kedua ni pula, yang ni paling terpenting lah. Dalam kehidupan kita ni, ibaratlah kata kita suruh budak-budak, "Ni adik, ambil duit ni, pergi beli rokok Sat." Budak-budak pun dia tahu nak minta upah, apatah lagi dengan makhluk-makhluk halus macam ni. Aku beri kat hang something, hang pun kena beri kat aku something lah. Benda tu pun dia cerdik. Kalau boleh janganlah kita ni minta bantuan-bantuan jin ke ataupun puja-puja jin ke untuk mendapatkan keuntungan dalam diri kita. Tak usahlah, forget about it. Okey, sampai di sini sajalah perkongsian untuk hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.